Hai, Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi di channel Bunda. Ni Bunda dah sampai Lumajang. Bunda pergi di Teras Semeru. Jom follow Bunda. Dan seawal pagi Bunda dah sampai di sini selepas subuh sahabat. Bunda nak dapatkan view yang cantik sebenarnya di sini. Tapi kita ngeteh dulu sebab keadaan hari ni cuaca kabus. So macam tak nampak lah gunung-gunung yang indah tu kan. Tu suami. Tak apa, kita ngeteh dulu, kita minum-minum dulu, kita panaskan perut kita dulu. Okey. Yang aku ada. Ayah naik dengan abang yang Boleh tahan ramai juga ya sahabat. Hari ni semuanya ni nak tengok view di Teras Semeru. Tapi kena wajib singgah di kafe untuk kita minum-minum dan sarapan sebelum kita melanjutkan aktiviti seterusnya. Dah minum kopi dan dah sarapan, kita jalan-jalan. Ni dia kabus tebal sahabat. Pagi ni gunung semua belum nampak lagi, cuma nampak orang semua dah sampai. Okey, tak apa, kita tunggu sambil berselfie dengan kereta MTV Pronojiwo. Ni dia Puan Encik Anis. Okey, kita lanjut perjalanan. Okey, di belakang Bunda inilah kebun bunga daing atau lebih dikenali dengan bunga Ijora. Tapi bunga dia tak sangat lebat lagi sahabat. Dia macam baru ditanam macam tu. So kita hari ni nak tengok-tengok bunga sambil berselfie. Wah, cantiknya bunga. Tapi tak semuanya dah berkelopak sebab tengok bunga dia ada sebahagian tak ada bunga. Kita ambil kesempatan buat kenangan, ambil gambar sebelum kabus tu pergi. Kabusnya tiada pergi sahabat. Mendung hari ni, cuaca syahdu. Saya buka ini Bu. Buka macam mana? Buka macam mana Pak? Ya kalau Mas bayar. bayar. Kalau sudah besar-besar ya? Ya. Oh. Mau saya gratisan dulu. Oh ya. Nanti kan Bupati Bu Bu Indah. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Okey, Bunda baru faham kalau kita ambil gambar atau berselfie di dalam Taman Bunga Ijora ni, kita kena bayar ya sahabat. Bukan free. Bunga yang ditanam untuk khas pelancong yang datang. Cantiknya bunga. Dan still kabus lagi. Okey, sebelum next perjalanan, kita berselfie di atas MTV. Okey, my bosku. Video je lah, okay. Video. Yeay. Ayah. Dia di atas tu. Buat. Ini je, cepat. Tengok kamera. Tak nampak malu-malu. Kena pergi lagi sini. Oh iya. Fotografer kata dia punya kabus tak mau pergi. Dia malu-malu nak pergi. So kita tak nampak tengok gunung yang cantik itu. Tak apa, kita redha Next year ada rezeki sampai lagi. InsyaAllah. Senyum.
Bye korang. Bye-bye semua abang. Abang Adam. Yeah. Okay, next perjalanan kita nak pergi mandi air, main basah-basah guna MTV katanya. Jom, let's go. Okey, bermulanya main air, basah-basah. Basah sikit. Jaga ni, masuk mulut. Kabuslah, tak nampak gunung. Mana gunungnya ni? Kabus semua. Hari-hari sudah jumpa kabus. Banyak lori pasir, lori haji. Kau pegang, pegang, kau pegang. Okey, wes. Boleh, happy, tak ada masalah. Mandi terus. Aduh. Gunung, oh gunung. Kepala keluar. Gunungnya tak keluar-keluar.
Dia terjatuh. Dia terjatuh. Lupa abang tu. Naik nanti ke sini buat duduknya. Macam mana kau ni? Ya, pakai slipper ni. Ish. Kau. Slipper tu abang punya, ayah pinjam. Kau jadi lepaskan sini dulu. Dah pergi naik sana. Okey sahabat, sampai di sini dulu konten Bunda untuk hari ini, cuti-cuti di Pronojiwo. Dan jumpa lagi di konten seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Kian Kak Anis jadi gunung. Sampai habis gunung tak keluar-keluar. Kabus tebal sentiasa. Okeylah sahabat, redha tak apa. Next time kita datang lagi. Halo semuanya. Asal dia punya warna pink kan ni? Asal dia punya warna tu?